Bila memasuki hutan Borneo, anda mungkin berdepan dengan makhluk yang seakan manusia. Itulah orang utan Borneo. Selain status terancam dan populasi hanya sekitar 100,000 ekor, mereka mempunyai ciri-ciri unik. Wajah lebar dengan kulit muka hitam, hidung kecil dan telinga tanpa cuping. Jantan dewasa mempunyai kantong tekak yang besar, misai dan jambang. Malah ada yang memiliki bantalan pipi yang menarik perhatian betina. Orang utan adalah satu-satunya spesies kera besar yang hidup hampir sepenuhnya di pokok dan merupakan mamalia terbesar yang tinggal di pokok. Menggunakan lengan panjang 2 meter hingga 2.5 meter untuk bergayut dari dahan ke dahan. Mereka boleh bergantung dengan satu tangan sambil makan atau terbalik dengan kaki. Mereka juga bijak, membina sarang setiap malam dan menggunakan daun sebagai payung serta dahan sebagai alas. Jika hutan terus lenyap, adakah kita sempat melihat kemahiran luar biasa ini di alam liar atau hanya sekadar menontonnya di dokumentari?